Bro Johari 59 bertanyakan tentang sejarah Austin 316 di acara King of the Ring. Okay, terima kasih. Austin 316 muncul di acara King of the Ring 1996, di mana pada tahun tersebut Austin ataupun Stone Cold Steve Austin merupakan pemenang edisi keempat. Sebelum tu kita tengok dimenangi oleh Bret Hart, Owen Hart, King Mabel dan seterusnya Austin lah. Dan pada tahun tersebut sepatutnya slot itu bukanlah patut Austin yang menang. Sepatutnya ia nak diberikan kepada Triple H. Masa tu pun baru nak up kan. Tapi oleh kerana Triple H terpalit dengan kontroversi dengan The Clique sebelum itu, yang akan kita ceritakan nanti, maka ia diberikan kepada Stone Cold Steve Austin lah. Di mana di acara final perlawanan tersebut, acara tersebut, Austin telah bertemu dengan Jake the Snake Roberts. Jake Snake Roberts waktu itu dia baru sahaja buat comeback. Dan sebelum itu beliau ada bergelumang dengan beberapa masalah ketagihan alkohol dan sebagainya. Dan pada ketika itu Jake Roberts ni macam baru nak insaf lah, baru nak bertaubat dan kembali kepada agama. Dan ketika mana Austin berjaya menewaskan Jake Roberts pada malam tersebut, dan Austin telah menggunakan modal itu untuk nak menyindir Jake Roberts. Kau bacalah kitab apa pun, ia tetap tak dapat memberikan kemenangan kepada kau lah. Itulah bercakap tentang beberapa orang cakap chapter-chapter dalam Bible, contohnya John 3:16, Austin 3:16 says I just whoop your ass. Austin 3:16 baru saja belasah kau kan. Jadi itulah yang sejarah terciptanya quote tersebut, di mana pada asalnya ia tak berapa diterima baik oleh beberapa pihak lah, termasuk Vince McMahon sendiri, kerana risau ia akan menjadi benda yang kontroversi kerana menyinggung agama. Tapi tak ada sangka-sangka Austin 3:16 itu menjadi fenomena. Keesokannya ramai penonton yang membawa spanduk Austin 3:16 dan dia terus menjadi orang cakap slogan kepada Austin lah, sehingga kini even t-shirt Austin 3:16 itu masih terjual dengan laris sampai sekarang. Dan menariknya pada acara King of the Ring itu menunjukkan yang Austin tak hadap pun nak pakai crown, nak pakai robe tu semua kan, kerana beliau memang rebel. Dan dari situlah bermulanya meroketnya kerjaya Austin 3:16, Stone Cold Steve Austin di WWE, kerana fenomena dan juga begitu powernya quote Austin 3:16 itu. Jadi itu dia, harap menjawab soalan daripada brother Johari 59 itu. Terima kasih. Assalamualaikum.